Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sunat-sunat sembahyang ataupun sunan as-salah. Kita telah tamat perbincangan kita tentang rukun salat, rukun sembahyang. Ada berapa belah rukun sembahyang? 13. Ingat balik dah. Kita berpindah pula kepada sunat. Dalam mazhab Syafi'i, dia bagi tiga salat. Yang pertama rukun, yang kedua sunat ab'ad, yang ketiga sunat hayat. Ada setengah mazhab lagi dia tak bagi, dia bagi lagu lain. Rukun, wajib, sunat. Jadi hak wajib dia tu kena sujud sahwi. Dalam mazhab Syafi'inya sunat ab'ad ni hak kena sujud sahwi. Adalah sikit istilah, perbezaan istilah. Yang pentingnya kita belajar, kita tengok yang mana dalam kitab kita. Yang pertama sekali makna sunat. Sunat as-sunnah, bukan apa dia sunat. Sunat ialah perkara yang dituntut ke atas manusia supaya melakukannya dengan tuntutan yang tidak wajib. Dia suruh buat, tapi tidak wajib, tidak paksa. Suruh buat, kamu pilih sendiri. Nak, ambil. Tak nak, rugi. Itu saja. Melakukannya akan diberi pahala dan meninggalkannya tidak dikenakan seksa. Buat boleh pahala, tinggal, tak kena dosa. Tapi rugi. Sebab tak ada pahala. Sembahyang mempunyai syarat-syarat dan rukun-rukun yang mesti dan wajib dilakukan supaya sembahyang yang didirikan menjadi sah. Kesemua perkara itu telah disebut sebelum ini. Mana sebelah hak wajib itu kita telah sebut dah. Syarat-syarat pun telah sebut. Sembahyang juga mempunyai perkara-perkara sunat yang dituntut. Yang dituntut kepada orang yang sembahyang supaya melakukannya. Maknanya dia panggil darjah kedua. Buat boleh pahala, tak buat tidak batas sembahyang. Walau bagaimanapun. Tuntutan tersebut bukanlah tuntutan wajib. Dengan itu, pahala sembahyangnya ditambah jika dia melakukannya dan tidak dikenakan dosa, tidak diseksa dengan sebab meninggalkannya. Itu kelebihannya. Pahala kita akan bertambah. Sunat sembahyang itu banyak. Dan secara keseluruhannya ia terbahagi kepada 3 bahagian. Mana sunat kita ni banyak, ada 3 bahagian. Yang pertama, perkara sunat yang ditunaikan sebelum sembahyang. Yang kedua, perkara sunat yang ditunaikan ketika sembahyang. Yang ketiga, perkara sunat yang ditunaikan selepas sembahyang. Mana ada 3? Sebelum, dalam sembahyang dan lepas sembahyang. Kita ambil yang pertama dulu, perkara sunat yang ditunaikan sebelum sembahyang. Mana sebelum sembahyang, apa dia? Perkara sunat yang kita kena buat. Ia tidak lebih daripada 3 perkara pula. Maknanya 3 kali 3. Yang pertama, sunat yang kita kena buat sebelum salat, azan. Kena bel dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi kita azan. Penjelasan berkenaan dengan arti, dalil, syarat dan semua perkara yang berkaitan telah dijelaskan dalam bab yang lepas. Cuma sini nak bila balik sunat, perkara sunat. Bagi tahu kita ingat tertib susunannya. Dari segi syarat adat rukunnya, azan, kita telah bicara secara panjang dalam bab dia yang lalu. Yang kedua, iqamah. Penjelasan yang mengenainya dari segi makna, syarat dan perbezaan antaranya dengan azan juga telah dijelaskan dalam tajuk yang lalu. Jadi kita rujuk balik dalam kitab kita. Kalau kita undur balik syarah pula, jadi boleh pula. Tambah. Yang ketiga, meletakkan sesuatu. Yang ini belum dibincang lagi. Yang ketiga ini meletakkan sesuatu pemisah. Dalam kitab kita, dalam bahasa Arab dipanggil as-sutra. Apa dia panggil? Sutra. Sutra tu maknanya sesuatu yang memisah di antara kita, tanda kita nak salat, kita cakap mana. Meletakkan sesuatu pemisah di hadapannya yang memisahkan antaranya dengan orang-orang yang lalu lalang.
Jadi kita nak suruh orang boleh lalu depan kita ni, macam mana kita nak buat tanda sekatan dia? Seperti dinding, tiang, tongkat, atau dengan menghampas jadah dan seumpamanya. Sekiranya perkara-perkara tersebut tidak ada, maka dia adalah membuat sesuatu garisan di hadapannya. Mana sutrah ni satu perkara sunat yang mesti kita kena buat sebelum kita mendirikan salat. Sebelum kita semaya kena ada benda ni. Bahkan ada setengah ulama mengatakan wajib. Bukan cakap sunat kan. Kita ambil dalam kitab ni tadi kata sunat. Apa dia sutrah? Mana kita buat sekatan. Pasal itulah kalau kita nak salat, tu imam tak boleh duduk tengah bala. Tak boleh duduk tengah-tengah masjid. Kalau nak tengah masjid juga, kena ada benda depan dia. Sebab buat mihrab lain. Tengah orang buat kan, likungnya dinding sikit tu, itu dia panggil sepadan. Banyak masjid-masjid sekarang ni, lain pada hari Jumaat, dia semaya tengah. Mungkin nak jaga kapek dia depan, kalau macam mana adalah masalah-masalah yang dia buat. Maknanya bila kita duduk di tengah, sama ada kita letak di belakang dia, ataupun ambil satu benda sutrah yang kita buat daripada kayu. Apa saja benda yang kita letak sini, mana kalau menunjukkan iman setakat tu. Kalau ada orang lalu depan, tidak menjadi kesalahan. Ini penting. Penting, dan boleh jadi sebahagian kita tidak mengambil berat masalah ni. Malam ni insya-Allah kita akan bincang. Biar kita tu ambil satu agenda bila kita nak salat, biar ada sutrah kepada kita. Benda-benda yang disebut adalah dinding, tiang, tongkat, apa jadah dan seumpamanya. Kalau tak ada apa-apa depan kita, nak cari benda, nak letak apa tak ada, buat garisan. Itu orang panggil terakhir. Cara terakhir. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Muslim alaihi rahmatullah meriwayatkan daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Katanya, maknanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya. Pada hari-hari raya, maknanya hari raya sekali ya. Dua kali sini. Pasal sini dia kata kharaja yaumal Aid. Kalau ikut terjemah Arab, hari-hari itu, hari yang kedua itu salah. Hari sekali raya. Baginda memerintahkan supaya diambil sebilah lembing yang pendek lalu diletakkan di hadapannya. Pasal apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak sembahyang raya, salat Aidil Fitri, Aidil Adha, dia salat di luar masjid. Kita sembahyang dalam masjid dia, pasal dalam masjid dia kecil, space. Di mana tempat Nabi kita sembahyang raya? Kalau orang biasa pergi Madinah dah, orang panggil Masjid Ghamamah. Pasal Masjid Ghamamah, Bapak Salam, dia lah kanan tu nampak Masjid Ghamamah, depan dia tu lah ni pasar tamak. Di situ tanah lapang je. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada masjid dia pergi sembahyang raya tengah padang. Pasal itulah kaedah sembahyang raya ni Nabi kita bagi arahan, bawa semua sekali dia kata. Bawa semua sekali, ada semua. Orang tua bawa, orang muda bawa, kanak-kanak bawa, hatta perempuan uzur haid pun bawa juga. Jangan orang perempuan haid jangan masuk dalam kawasan sembahyang, duduk tepi dia, nanti dengar khutbah nanti. Sudah khutbah boleh salat dengan orang muslimin. Boleh salat sama-sama dia muslimat. Naknya air raya ni biar fokus tepat. Jadi itu di antara satu perkara yang kita pun rasa boleh jadi orang kita ni salah faham. Bila air raya masing-masing buat di surga dia. Balas ni buat, balas tu buat. Patutnya tidak. Sepatutnya bila masih air raya, balas kecil ni tak ada. Kalau dalam kampung kita ni, satu tempat ya. Di masjid kita. Masjid Jumaat. Pasal, nak suruh bertemu semua sekali. Sudah maya raya tu, jangan lepas, jangan cekah balik. Dengar nasihat khutbah dulu, lepas khutbah, salat. Salat tu berlaku. Kalau nak tunggu pergi rumah pula, berapa rumah jadi pergi. Tapi kalau salat dari situ, bermaaf-maaf pada hari raya, ini kesempatan. Tapi masyarakat sini, jika di tempat kita, habis balas tu. Tak apa. 450 orang pun dia buat sembahyang raya. Ini khilaf sunnah. Naknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi sembahyang raya di tengah padang. Pasal nak bawa pelakor dia. Hatta orang perempuan uzur bawa juga. Pasal nak suruh jumpa dengan orang lain. Nah, itu kaedah dia. Jadi kita cuba buat macam mana pun. Kalau di Arab masih lagi aman ni. Masjid usaha kapur dia tu pasal kemah lagi luar. Pasal masjid balas stop kecil-kecil. Semua kali stop. Air raya
mari cepat. Nak pergi Masjid Haram tu jauh itu juga lah tu. Subuh nak kita kalau tidak pakai mayat tapak lah kita. Jadi itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil kayu lembing pacok depan dia. Pasal duduk ngepadat. Kalau kita pergi Madinah, masjid Musalla, masjid Ramah tu, masjid Pak Nabi kita mayat gaya. Sebelum dia masjid Sayyidina Abu Bakar. Kadang-kadang orang ni, dia kata apa, Abu Bakar atau mayat Pak Nabi, terlalu hormat je kepada Rasulullah. Dia kata, sini Pak Rasulullah tak layak bagi aku. Dia kesok, dia tu tepi sikit. Mari Sayyidina Umar, kesok pula lain. Habis tu. Pasal tu ada situ masjid Abu Bakar ada, masjid Umar ada, masjid Ali ada. Semua masjid-masjid. Tanda tempat dia mayat gaya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pacok lembing di hadapan dia, lalu bagi dia bersembahyang dengan berhadapan lembing tersebut sedang orang ramai berada di belakangnya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bermusafir. Waktu musafir pun dia buat benda ni. Karena waktu musafir tidak sembahyang dalam masjid. Mana sembahyang tengah padang, pacok benda ni. Yang afdal ialah pemisah tersebut diletakkan berhampiran dengan tempat sujud. Maknanya kita sujud sekadar mana? Kalau ada satu jadah kita, letak depan dia. Jangan lebih pada. Karena kalau orang lalu depan kita, sit je kita nak sekat. Orang lalu depan kita sekat. Jangan pula kita duduk semayat tengah malam ini. Tak ada gapur depan, tak ada sutra depan. Tiba-tiba orang lalu depan jauh, kita pun duduk sekat juga. Tak benar lah. Kita boleh sekat setakat sempadan yang kita buat. Kalau dah panggil, Allah. Kalau lalu juga kita boleh speak, boleh tolak. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala bahawa dia berkata, antara tempat sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dinding seluas tempat lalu kambing. Mana jarak Pak Nabi kita sendiri dengan dinding sembahyang kalau dah dikata Mamar Syah, mana kambing sujud lalu kat sini. Kalau dah nak boleh sujud. Jadi bila masuk dalam bab sutrah ni, perbincangan kita hari ni, waktu kita semaya berjamaah, insyaAllah tak apa. Imam akan duduk di belakang mihrab dia atau duduk depan. Kalau tengah masjid pun dia kena letak benda di atas dia. Jadi orang tak boleh lalu di mana, waktu semaya jamaah, tak boleh lalu lepas tu imam saja. Belakang staf, tak ada apa, boleh lalu. Mana kita nak lalu sini, nak pergi. Boleh. Orang belakang staf, belakang imam, jangan sekat. Orang lalu. Dia lalu depan kita sekat. Tak. Yang tak boleh lalunya kalau orang semaya seorang. Dia kena sekat. Pasal itulah bila kita nak semaya sunat. Nak semaya sunat seorang-seorang. Jangan semaya setengah malam ni. Kena cari sutrah di mana. Orang kita ni dia suka undur ke belakang. Kena undur ke belakang pun cari dia. Ataupun ada orang duduk zikir sini. Fokus orang duduk zikir. Kita bagi tahu dia jangan bani. Amat semaya sunat belakang tak apa. Dia tak kira berapa saja depan kita. Orang ke apa ke. Yang pentingnya, sempadan di antara kita dengan tempat sujud tu, yang kita boleh sekat. Ni, sempadan aku nak semaya. Jangan lalu kita. Jadi kita ingatlah jangan semaya. Sama-sama masjid sah. Masing-masing undur belakang. Dia duduk semaya celah sorang. Itu tak benar. Kalau nak semaya juga, di belakang, cari tiap. Ataupun kalau tak ada benda lain, ambil rahat tak depan dia. Semaya je. Mari orang lain pula, semaya belakang dia. Tak apa. Kita pun kalau kita duduk orang semaya belakang, kita duduk cukup ni. Sebelum bangun tengok dulu, dia siap ke tak semaya. Kalau kita bangun, maknanya kosong depan dia. Sedangkan dia waktu nak semaya sunat ni, dia tupai kita sebagai tempat sutrah dia. Jadi perbincangan sutrah ni penting. Di mana-mana saja kita semaya, mesti duduk di belakang tempat. Jangan bagi orang pitah jalan gitu. Lalu-lalu tak boleh. Orang kita ni suka, tak pas semaya pitang apa ada. Jadi macam mana ganggu orang nak keluar masjid? Lalu depan saya ni arah Nabi pula. Nabi kata kalau murid cacah itu 40. Rawi hadis kata tahu 40 hari ke 40 tahun. Lebih baik daripada mula lalu depan orang masjid. Berat ke tak berat arah? Boleh. Semua kita tu berasa tak berat. Habislah yang pertama, sunat yang pertama sebelum semaya. Jadi kalau semaya jemaah, kita kena azan, qamat dan ambil pemisah ataupun dia panggil sutrah. Sutrah ni tak kira. Kalau nak maya sawit apa, maya sunat, sutrah kena ada depan kita. Kita berpindah kepada perkara yang kedua pula, perkara sunat yang ditunaikan ketika sembahyang. Sunat yang dibuat dalam sembahyang.
ia terbagi kepada dua bahagian. Sunat ni ada dua bahagian. Yang pertama dia panggil sunat ab'ad. Yang kedua dia panggil sunat hay'ah. Baca betul. Sunat ab'ad, sunat hay'ah. Ada setengah orang ni kalau kita tak jauh juga sunat hay'ah. Jadi tak kena makrak gitu. Sunat hay'ah baca betul. Hay'ah, sunat ab'ad. Apa beza hay'ah dengan ab'ad ni? Apa makna dia? Kita tengok dari segi istilah dia. Sunat ab'ad ialah semua perkara yang kalau ditinggalkan maka ia boleh ditampung semula dengan sujud sawi di akhir sembahyang. Manakala sunat hay'ah ialah perkara yang kalau ditinggalkan ia tidak membawa kepada perlunya sujud sawi. Itu beza. Sunat ab'ad, apa makna sunat ab'ad? Satu sunat yang dibuat dalam sembahyang, bentuk perbuatannya sama dengan sembahyang, dengan rukun. Tapi dianya tidak, dari segi hukumnya tidak sama dengan rukun. Perbuatan, bentuk sama. Jadi hukum dianya kalau kita tinggal sunat ab'ad dengan sengaja, tertinggal sunat ab'ad kerana terlupa, kita tak payah ulang balik sunat ni, tapi kita kena tampung dia. Kalau kita tak kata dijabarkan dia. Dijabar tu mana ditampung? Tampung, tepek, dengan sujud sawi. Rukun tak. Ninggal rukun tak boleh nak tampung dengan apa-apa. Kena boleh tambah balik. Kalau meninggal pada, tambah rakaat lain baca-baca. Itulah dia panggil perbezaan dia. Sujud sawi tak, sunat ab'ad tidak. Tertinggal, tak payah undur balik. Tapi ditampung dengan sujud sawi. Sunat hay'ah ni, sunat kelakuan. Sama ada perbuatan ataupun kelakuan. Kita ni perkataan, bacaan. Kalau tinggal, sengaja ataupun lupa, tak perlu sujud sawi. Itu perbezaan dia. Kita akan jelaskan berkenaan sujud sawi dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya di akhir perbahasan mengenai amalan-amalan salat. Jadi akan bahas hari ini. Tapi di akhir nanti, insyaAllah. Sekarang kita akan mula memperkatakan beberapa sunat ab'ad. Kemudian diikuti dengan sunat hay'ah. Kita nak masuk malam ini insya-Allah taala dalam sunat ab'ad. Berapa perkara dia ada sunat ab'ad ni? Cuba kita tengok. Yang pertama sunat ab'ad iaitulah tasyahud awal. Ada orang tanya kenapa dia tasyahud? Tasyahud tu baca asyhadu. At-tahiyyat, tahiyyat, tasyahud. Sama ya, tasyahud, tahiyyat. Sebab dalam tu ada tahiyyat, at-tahiyyatu lillah. Ada tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah ada. Jadi ada tasyahud. Bendanya sama. Yang dimaksudkan dengan tasyahud awal ialah tasyahud yang dibaca ketika duduk, yang tidak disudahi dengan salam. Ayo istilah dia. Oh senang ya. Tasyahud yang dibaca pada rakaat yang kedua semaya. Semaya 3 atau 4. Kadang-kadang istilah ni lebih payah nak faham daripada kita biasa-biasa buat. Iaitu duduk di penghujung rakaat kedua bagi sembahyang zuhur, asar, maghrib dan isya, di mana disunatkan membaca tasyahud ketika itu. Jadi dia ni sunat ab'ad. Tasyahud. Kalau kita tinggal, tak payah ganti, tapi kena sujud sawi. Hadis ada menyebut berkenaan seorang lelaki yang tidak sempurna sembahyangnya. Sebagaimana riwayat Abu Daud, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar lelaki tersebut. Fa idza jalasta fi wasati salati fatma'inna wabtarish fakhidakal yusra thumma tashahhad. Maknanya apabila kamu duduk sampai di pertengahan sembahyang, maka tetaplah sebentar dan dudukkan paha kamu yang kiri dan bacalah tasyahud. Maknanya Nabi kita suruh baca tasyahud. Itu dalil kena buat. Dalil menunjukkan bahawa tasyahud awal ini sunat dan bukan fardu, dalil lain pula. Pasal tu bila kita belajar hadis, dia tak boleh ambil sahih. Sudah lalu kadang-kadang ada hadis ini menjelaskan hadis yang lepas. Ya. Fa iza jalasta
fi wasatis salati fatma'inna waftarish fakhidaka al-yusra thumma tashahhad. Baik, mana dia? Apabila kamu duduk sampai di pertengahan sembahyang, maknanya duduk tengah-tengah. Sebab duduk 2 kali biasanya, lain pada sembahyang subuh. Itu maksudnya. Maka tetaplah sebentar. Fatma'inna, duduk biasa. Waftarish fakhidaka. Maknanya iftirah, duduk iftirah ni duduk akak sebelah kaki tu. Kalau duduk tawarruk, baru duduk rakaat yang kedua, duduk atas punggung. Duduk atas paha dia. Itu maksudnya. Paha kiri. Dan bacalah tasyahud. Maknanya arahan suruh baca tasyahud di sini, maknanya kena baca tasyahud yang pertama. Tapi siapa yang membezakan di antara benda itu wajib atau tidak wajib? Ini hadis yang kedua. Dalil yang menunjukkan bahawa tasyahud awal ini sunat dan bukan fardu ialah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga. Hadis lain pula, dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan sembahyang zuhur dan baginda telah meninggalkan duduk pada tasyahud awal. Nabi kita sembahyang zuhur, masuk rakaat lepas pada sujud yang kedua, rakaat yang kedua, dia bangun terus. Tak duduk tasyahud awal. Apabila baginda menyempurnakan sembahyang, baginda sujud dengan sujud 2 kali. Sekali lagi. Boleh. Maknanya, kalaulah sujud tasyahud awal ni rukun, mesti Nabi kita turun balik, dia akan tambah balik rukun. Tapi oleh kerana dia, bila dia bangun tinggal, orang-orang subhanallah, ataupun makmum tanya balik daripada itu, Nabi kita tak undur balik. Ini menunjukkan benda ni boleh tinggal. Tidak rukun, boleh tinggal tapi kena ganti dengan sujud sahwi. Jadi kita pun jangan ingat baik-baik. Kalau makmum imam bangun rakaat yang kedua, lepas rakaat yang kedua dia tak baca tasyahud awal, dia terus bangun. Jadi kita tegur tu perlahan, subhanallah. Maknanya ayat ini kamu meninggal betul. Jangan tarik dia tu. Kalau tu imam ni panik, dia turun balik. Itu lebih dalam rukun. Itu bahaya. Iaitu sujud sahwi sebagai ganti kepada tasyahud awal yang ditinggalkan dengan sebab meninggalkan duduk tersebut. Sekiranya ia merupakan satu rukun. Kalaulah tasyahud awal ni rukun sebagaimana tasyahud akhir, nescaya baginda sallallahu alaihi wasallam pasti akan tetap melakukannya dan ia tidak tertampung dengan melakukan sujud sahwi. Itu beza dia. Jadi bila kita belajar kitab ni, penting. Kerana dia bawa hadis-hadis. Yang pertama hadis suruh baca. Yang kedua, kenapa hadis boleh tinggalkan? Itu dia kata cerita, mari dalil ni, kita nampak jelas. Dari sudut asal cerita mari mana. Habis yang pertama. Sunat abad yang kedua ialah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas tasyahud awal. Ia juga merupakan sunat yang kalau ditinggalkan perlu kepada melakukan sujud sahwi. Kalau tinggal ni, tak salawat kata Nabi. Yang ketiga, duduk untuk membaca tasyahud awal. Duduk untuk membaca tasyahud awal. Duduk lain, baca lain. Dia ada 2 perkara gitu. Ini bermakna ketiga-tiga perbuatan di atas adalah 3 perkara sunat yang berasingan. 3 perkara ni 3 perkara yang beza. Yang kata satu, iaitulah duduk, membaca tasyahud padanya dan sunat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mandala tasyahud ni ada 3 perkara. Yang pertama duduk. Yang kedua baca tasyahud, yang ketiga baca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang keempat, selawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang merupakan rukun dalam sembahyang. Dengan erti kata lain, disunatkan berselawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas membaca tasyahud
ketika duduk untuk tasyahud yang akhir. Duduk tahiyat akhir dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz yang sempurna untuk berselawat telah disebut dalam tajuk yang lalu. Jadi kalau orang tanya selawat mana yang paling baik, kita nak baca, kita sebut dah bahawa ini dalam muka surat 185, hadis-hadis yang dimeriwayat tentang dia panggil selawat Ibrahimi. Selawat Ibrahim ini, Allahumma salli ala Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Sudah jelas pada kita. Ya. Selawat, selajut. Baca saja. Tak apa. Nasi kawin juga dia kata. Kalau kita jadi banyak setuju kita. Benda sunat jadi sunat. Jadi banyak kali tenda. Dia kesalahan rukun dia panggil apa ni, kesalahan bacaan tak sama dengan kesalahan perbuatan. Itu ada beza. Pasal itulah bila timbul masalah orang terlupa baca Fatihah. Kalau dia baca 2 kali apa jadi? Sedangkan Fatihah itu rukun. Apa dia telah menambah rukun yang kedua. Lagu mana nak buat? Perbahasa dia banyak ke dalam itu. Jadi dia tak sama dengan dia rokok 2 kali. Ini dipanggil rukun qauli. Sama juga dengan hal tadi. Kalau kita baca ni Allahumma salli ala Muhammad, patut sekali ya. Kita tambah wa ala ali Muhammad. Jadi tidak menjadi kesalahan dalam masalah ini. Tapi yang pentingnya tepat dia sebenarnya wa ala ali Muhammad ini di tasyahud yang kedua, tasyahud akhir. Yang keempat, selawat kata keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud akhir yang merupakan rukun dalam sembahyang. Dengan arti kata lain, disunatkan berselawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas membaca tasyahud ketika duduk untuk tasyahud yang akhir, iaitu duduk tahiyat akhir dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat lafaz yang sempurna untuk berselawat telah disebut dalam tajuk yang lalu. Dan kita telah cerita dah tentang makna wa ala ali Muhammad. Kita tahu dah itu. Yang kelima, membaca kunut ketika i'tidal di rakaat kedua pada sembahyang subuh. Dan di akhir rakaat sembahyang witir selepas separuh daripada bulan Ramadan. Dan ia juga ketika i'tidal di rakaat yang akhir pada mana-mana sembahyang yang dibaca kunut nazilah. Masalah baca kunut hari subuh. Yang disebut di sini dalam mazhab Syafi'inya termasuk sunat ab'ad. Termasuk sunat ab'ad, mana dalil dia? Dalil dianya Imam Ahmad dan lainnya meriwayatkan daripada Anas katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca kunut pada sembahyang subuh sehingga baginda meninggal dunia. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu taala anhu, dia telah ditanya adakah Nabi membaca kunut pada sembahyang subuh? Jawabnya, ya. Kemudian ditanya lagi, adakah kunut itu sebelum rukuk atau lepas rukuk? Jawabnya selepas sedikit daripada rukuk. Ini dia terdiri di tempat rukuk. Saya rujuk kepada Al-Baihaqi pada bab sembahyang subuh dan bab kunut sembahyang witir. Kunut yang disunatkan ini boleh dilakukan bermula dengan memuji Allah Ta'ala dan berdoa kepadanya dengan apa saja yang dia mahu. Jadi kita bukan sekekak dengan kunut kita baca. Bagi-bagi kita boleh tambah lagi doa yang apa kita mahu. Seperti menyatakan Allahumma ufilli ya ghafur. Maksudnya, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi yang sempurnanya ialah iltizam dengan doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi sebelum kita berpindah pada bacaan, kita tengok juga tentang kunut. Tengok nombor 5 di atas, dia kata membaca kunut ketika i'tidal di rakaat yang kedua pada sembahyang subuh. Jadi masalah hukum baca kunut naik subuh ni, mazhab Syafi'inya berpegang dengan hadis Anas tadi. Hadis Anas kata apa? Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam
Tak pernah tinggal kunut sehingga dia wafat. Hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang kunut ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca kunut bukan subuh saja, dia baca 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua baca. Waktu mana? Waktu dia panggil kunut nazilah. Kunut nazilah ni kunut yang dibaca waktu turun bala. Nabi hantar beberapa orang sahabat dia, Al-Qurra, orang-orang yang pandang ngajak Quran pergi satu kampung. Bila sampai di tengah jalan, rombongan ni telah dibunuh oleh kumpulan ni. Ra'in dengan Zakwan, nama-nama kabilah. Bila bunuh, sahabat-sahabat Nabi. Nabi SAW baca kunut sebulan. Kunut Nabi kita baca sebulan. Qala ta'ala, Ra'in dengan Zakwan tadi, Nabi baca sebulan. Allahumma al'an fulan, nak buat ni. Tengok tu ayat Quran lari daripada Nabi, cukup doa buat. Boleh Nabi kita baca. Jadi kalau kita baca doa sikit-sikit, orang kita ni sekali-sekala doa, Tuhan tak terima lagi, tak nampak kesan, jangan susah hati. Nabi baca doa kepada Ra'in dengan Zakwan, tak tahu dah, dia balas dia. Sebulan lepas pada tu, Allah Ta'ala suruh ayat Quran lari Nabi kita, laisa laka minal amri syai'. Mu jangan buatlah doa ke buat itu. Mana tak tahu lagi balas dia. Kadang-kadang balas ni dia mari lepas lama masa, baru sampai masa. Itu bila kita tengok, kesan doa tu ada. Orang-orang yang kena doa ni pun jangan action. Jangan kata, orang tidur doa tak edika pun. Bila sampai masa dia, gunung. Habis. Dia turun stop, saya nak akak tak lepas. Nak akak tak puasa lagi, nak tolong. Jadi Nabi tengok Nabi kita doa sebulan pada Ra'in dengan Zakwan, tak turun bala. Lepas pada tu barulah mari. Bila Nabi kita dilarang daripada doa ni, Nabi kita berhenti doa. Kecuali waktu kunut nazilah, waktu lain Nabi kita berhenti. Pasal itulah sebahagian mazhab lain daripada Syafi'i, dia tak ambil hadis Anas ni, dia bercanggah dengan hadis lain. Yang sahabat-sahabat lagi dia tanya seorang sahabat, dia kata, semaya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belakang Sayyidina Abu Bakar, belakang Sayyidina Umar. Apakah mereka ni, belakang Sayyidina Uthman dan Ali, apakah mereka ni macam semaya kunut waktu subuh? Dia kata tak. Tak baca kunut. Bahkan dia royak kepada anak dia, ya bunayya muhdath. Dia kata baca kunut sentiasa ni, benda ni baru. Tidak mari daripada tidak dibaca straight oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal itulah kalau kita tengok perbahasan, bila kita pergi ke arah ke Mekah, contoh yang paling dekat. Tu imam dia tak baca kunut. Kita nak tuduh macam-macam dia, tak? Ada dalil dia yang Nabi kita baca kunut ni bulan saja. Lepas tu Nabi kita berhenti baca kunut. Termasuklah apa yang disebut oleh sahabat tadi. Dia kata bunayya muhdath. Benda baca kunut sentiasa ni baru. Jadi ulama-ulama yang kumpul hadis-hadis tentang kunut ni, dia bahas masalah ini. Dia kata umat Islam tak payahlah berkelahi dalam masalah ini. Siapa dia nak baca berdasar kepada hadis ni, baca. Kalau orang yang tak nak baca berdasar kepada hadis lain, kita tak payah baca. Jadi kita pun bila kita ikut orang yang tak baca, kita ikut dia. Ada setengah orang kita entah pasal segi masjid, pasal imam tak baca, tak mai suruh tak baca kunut. Jadi benda ni merugikan kita sendiri. Kita pergi tempat 100,000 pahala, tiba-tiba nak beli bayar rumah orang. Kan satu kerugian. Jadi kita belajar. Tengok hujah-hujah. Kenapa orang ni tak baca? Ada sebab dia, ada dalil dia. Kita macam Syafi'i baca ni pun, dalil ni. Dalil hadis Anas. Ini riwayat Imam Ahmad. Jadi orang tak usah orang yang baca. Begitu terus duduk cerita dia. Orang yang tak baca, begitu jangan duduk gosok dia. Jadi nak baca. Yang orang yang tak nak baca berdasar pada hadis tersebut. Tapi jangan ikut nafsu. Berdasar pada dalil yang ada. Kalau masing-masing ikut nafsu, punahlah agama ni. Itu cara dia. Itu dia panggil kunut nazilah. Dan di akhir rakaat sembahyang witir. Selepas separuh daripada bulan Ramadan. Ini masalah ni pun timbul juga. Orang tanya juga soalan. Apakah kita boleh baca kunut hanya selepas 15 Ramadan saja dalam sembahyang witir, atau boleh sepanjang tahun? Kalau orang pergi di Masjid Haram, malam yang pertama sembahyang tarawih, dia baca witir. Lepas witir dia baca kunut. Ada dalil ke tidak? Dalil kitanya dalam mazhab Syafi'i ni yang mengatakan baca kunut ni selepas 15 ni, kerana dia kata waktu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu kumpul orang suruh semaya tarawih ramai-ramai dulu, dia baca kunut selepas 15. Itu dalil dia. Dalil orang yang baca sepanjang tahun, baca daripada awal Ramadan ni, kerana waktu Nabi kita ajar, sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhu kata, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kita ni baca kunut
Dia tidak beza. Nabi kata lepas tengah Ramadan baru baca. Tak. Dia ajar membaca doa kunut ni bila waktu kamu semaya witir. Jadi orang pegang dengan hadis umum ini, dia kata kita boleh baca sentiasa. Kita malam sekarang ni pun, kalau kita semaya witir tengah malam kan, boleh kita baca kunut. Terutamanya zaman kegawatan sekarang. Gawat tak gawat kita. Dengan keruntuhan akhlaknya, dengan segala benda makhluk banyak benda. Ya. Kita bila kita pergi melawat di pusat serenti, apa boleh kata ni? Pusat serenti. Di Malaysia ni ada 28 pusat serenti. Pusat, budak-budak ada. 28 pusat ni, so perempuan 27 lagi, hot lagi. Pasal itulah kita selalu dengar orang cakap, dia kata kenapa orang perempuan, budak perempuan ramai di universiti, hot lagi tu korang. Rupanya hot universiti ni ramai perempuan ni sebab hot lagi pergi ke pusat serenti. 28 pusat. 27 lelaki, 1 perempuan. Yang kita sedihnya, 180 orang pusat serenti, 120 lagi anak Melayu. 2/3 majoriti anak Melayu. Orang lain itu campur-campur. India, Cina, Kanada ada belakang dalam. Tu kita tak cek lagi anak siapa. Ini satu masalah lagi. Kadang-kadang buku rahsia sendiri. Atau berat. Sahabat Ambo, bila dia cek di pusat serenti ni, dia kata buat ni, kebanyakan anak-anak orang yang masuk sini ni, bila tanya-tanya, ayah-ayahnya, banyak orang terlibat dengan makan duit haram. Sama ada rasuahnya, dengan ribanya. Mana anak tu akan ada hilang berkat dalam rumah tangga ni. Na'udzubillah. Jadi di sana-sana kita kegawatan macam-macam ni. Jadi kalau kita bangun, haya witir malam, baca pun, tambah kunut nazilah. Jangan sekat kunut kita baca sehari-hari, tambah sekali lagi. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, wa azillah syirika wal musyrikin. Mana kita belajar sikit, buat tambah jangan baca pun Melayu, batal semaya. Kita baca pun Arab. Jadi itu perbahasa kitanya. Yang pentingnya kalau bila kita jumpa di Masjid Haram, contohlah paling besar sekali, kalau dia tak baca, kita ikut dia. Tak ada masalah, kerana dia ada dalil. Imam-imam dia jangan kita tuduh macam-macam pula. Ada setengah orang ni, wali imam, kapal lagu ni. Jadi macam dia yang alim, maksud imam itu bodoh. Jadi masalah juga. Baiklah. Abu Daud meriwayatkan daripada Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ini cucu Nabi radhiyallahu taala anhu. Kata berapa Hasan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar aku beberapa kalimah yang aku bacanya pada sembahyang witir. Ini dalil. Ulama yang mengatakan kita boleh kunut sepanjang tahun dalam sembahyang witir ni, dalil dia ni. Cucu Nabi, nama dia Hasan bin Ali. Dia kata apa? Tu ayah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar dia baca kunut dalam sembahyang witir. Dia tak bagi tahu kepada kita tengah bulan puasa baru baca ni. Tak. Maknanya ini menunjukkan kepada umum kita boleh baca sentiasa. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Jadi baca hadis selalu kita ingat dah. Banyak kawan kita sudah ingat. Alhamdulillah. Maksudnya, ya Allah, berilah petunjuk kepadaku bersama-sama dengan orang yang telah engkau berikan petunjuk. Mana kita minta kita ni masuk dalam senarai, orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Kamillah doa ni. Memang kita kena sentiasa baca. Kepada mereka. Berikan petunjuk kepada mereka. Berikan wa'afini. Berikan afiat, kesihatan kepadaku. Bersama-sama orang yang telah engkau berikan afiat kepada mereka. Pimpinlah aku bersama orang-orang yang telah engkau pimpinkan mereka. Berkatkanlah pemberian engkau kepadaku. Kalau Tuhan beri tak berkat, bunuh dia. Dia bagi, hak halal bagi, hak haram bagi. Kita tak siap haram, nak hak halal saja. Nak yang halal. Sekarang ni kita kena hati-hati. Cukup banyak nama-nama Islam telah dilabel sekarang. Pada hari Rabu baru ni, satu persidangan tentang dia panggil Islamic Finance di Kuala Lumpur. Alhamdulillah anak habis. Seorang pembentang daripada Syekh Abdullah Al-Manik daripada Arab Saudi, ahli majlis fatwa dia pengurusi panel syariah bank. Mereka antarabangsa. Dia mari kita 3 jam dia. Dia tegur perjalanan bank di Malaysia ni
sebut betul. Beberapa perkara yang memang sama ada longgar atau bertembur dengan syariat. Atas nama bank Islam. Ini yang kita bebas. Pasal itulah kita berhati-hatilah. Kalau kita nak pinjam, nak pinjaman tu, pinjam sekadar darurat itulah. Manakala rumah tu boleh duduk balik dah. Nak pergi cari apa lagi. Dia kan nak pinjam dengan bank, sabarlah. InsyaAllah kita semaya 12 rakaat sunat setiap hari ni. Allah Ta'ala akan wujud setiap hari banglo dalam syurga. Nanti duduk renung lah. Atas dunia ni kita apa. Kerana walaupun kita atas nama bank Islam, diluluh oleh panel syariah kita, Syekh Al-Mani kata apa? Aku minta ittaqullah fi amwal muslimin. Mu takut Tuhan, nak melulu, nak jaga harta orang Islam. Bai'ul inah. Contohnya bai'ul inah yang dipakai oleh bank. Ada setengah bank dia tulis lah. Bai'ul inah. Kamu tak nak sebut nama bank, tak kena marah tengok. Boleh kita tengok di bandar. Itu dia bai'ul inah. Bai'ul inah ni bercanggah dengan jumhur ulama mengatakan haram perbuatan. Tapi ini sebab kepada Imam Syafi'i kata boleh. Setelah kita tengok dalam kitab Imam Syafi'i sendiri, tidak nampak Imam Syafi'i kata boleh. Tengok. Ini sebab kaul pada Syafi'i. Jadi Syekh tu kata, takut Tuhan lah. Jangan dulu, satu kali dalam panel-panel syariah ni. Pasal orang pergi ke bank, tuan-tuan kan lebih, oh ini panel syariah telah lulus ni. Kita pun berasa segar punya syariah. Rupanya dalam tu banyak lagi pelonggaran, masih banyak lagi benda yang perlu dibaiki. Jadi kalau kita darurat sangat nak meminjam, pinjamlah pada yang terdesak saja. Lebih-lebih tak payah. Kalau boleh naik kereta, orang panggil wira ke apa. Tak payahlah cari lebih. Dengan butir lebih. Kalau ada butir lebih, dengan butir lain. Nak jawab macam mana dia satu pihak mereka. Kalau benda tu tak betul. Jadi masalah. Jadi kita pergi belajar. Bila jumpa ulama-ulama besar berdepan dengan ahli-ahli panel-panel syariah bank di Malaysia. Berapa ramai hadir. Termasuk daripada bank negara. Hadir. Berbicara. Dia tegur. Baiki benda ni. Kalau tidak nyanyi kok. Orang Malaysia yang menganggap benda ni halal. Sedangkan benda itu bercanggah dengan syariah. Baru ni kita urai dalam masalah saham. Ingat dah perbincangan kita tentang saham. Kita tanya sahabat-sahabat kita dalam panel-panel syariah. Macam mana saham boleh lulus? Dia orang pun setuju. Dia kata kebanyakannya mufti yang hebat-hebat tidak hadir dalam majlis. Wallahualam. Kita tak hadir juga. Maknanya ada pasal lebih security lulus 30% saja campur dengan saham lain. Dalam fakta yang kita baca hari ni, baru ni, satu tempat saja 30 lebih. Jadi macam mana boleh lulus? Saya kata, istagfirullah fi amwal muslimin fi Malaysia. Ini takut Tuhan lah. Nak jaga harta orang Islam Malaysia ni, jangan buat satu kali. Nyanyi kau. Jadi kita minta dengan Tuhan ni, wa barik li fi ma'atai. Berkatkanlah pemberian engkau padaku. Kalau Tuhan beri orang benda tak berkat, kita boleh harta banyak, tapi harta mana? Harta haram. Tak ikan amiku. Hebatlah atas dunia ni. Selama mana yang boleh hebatnya. Habis tinggi boleh naik kereta masuk pisah. Habis tinggi boleh duduk atas rumah. Banglo domain. Tak apa lama lepas tu, nyusut demo dengan. Nyusut demo, tak ada kaya je buat jalan. Dia sampai situ nak apa? Harta haram nak tahu mana? Ini masalah kita. Peliharalah diriku daripada keburukan yang telah engkau tetapkanlah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang menentukan, tiada Tuhan yang boleh menentukan sesuatu ke atas engkau. Sesungguhnya tidak akan menjadi hina orang yang menjadikan engkau sebagai wali, sebagai pemimpin. Mana orang yang letak Allah Ta'ala sebagai pemimpin dia, orang ini tidak akan hina. Walaupun manusia akan hina, kita di sisi Allah Ta'ala tak hina. Dan tidak akan menjadi mulia orang yang musuhi engkau. Hebat bagaimana atas dunia ni orang yang musuh Allah, tak apalah atas dunia, entah dia boleh jadi, boleh pakat dia tu lah. Tapi dia mati, dia kuat. Biarlah kita hina atas dunia, di sisi Allah Ta'ala kita mulia, itu lebih baik. Ya Tuhan kami, sungguhnya engkau maha berkat lagi maha tinggi. Mana doa Nabi kita ajar, tak ada benda. Comel belakang. Kamu kita yang kadang pakai baca, tak tahu apa. Kalau kita hayati salah satu permohonan kita baca biar kita faham makna. Nak baca kunut malam-malam ni ambil tak depan buku. Baca terjemahan dia dalam hati kita. Baca dengan mulut permintaan, insya-Allah Taala akan mengalir air mata. Akan menitis air mata. Minta ya Allah aku ni rezeki banyak, tapi biar memberi berkat. Kok mana hara-hara tu pergi jauh. Tak tahu marilah. Kalau dia mari tak tahan sekat kita.
Kalau salahnya mari, golek sekali langgar. Dia kata haram ni. Teteh dah sekali lagi dia taubat apa ni. Nak tahu nak mari yuk, dia mari ke? Jangan mari saja benda tak baik. Dia mari, boleh tak tak? Kok nak tak tak? Tak. Kita terang dulu sekali. Habis ni kita pergi Mekah, awak umrah, nak taubat. Tak lagi reject. Tak tahu lagi janji kedoknya tu. Jangan. Minta Allah selamat dalam petai. Jangan cuba kita. Kalau cuba, ujian ni, awak boleh lepas lah tak. Tapi tak nak lepas ni. Jaga orang kecuali Allah bagi rahmat. Tak ada. Kita baru yang lepas. Sedikit ujian tu yang baru. Bagaimana? Kita boleh tengok kawan-kawan kita. Cakap satu kali macam-macam lah. Buat. Sikit tu yang ujian. Imam disunatkan membacanya dengan lafaz jamak. Manakala jadi imam, Allahumma hdina. Suka. Hak ni tu semua jadi nam lah. Allahumma hdina wa'afina wa tawallana, itu mana jamak. Jamak dia bahasa Arabnya dengan lafaz gamma. At-Tirmizi berkata hadis hasan. Hadis ini riwayat dia hasan. Dia berkata lagi, kami tidak dapati daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut yang lebih baik daripadanya yang dibaca pada sembahyang witir. Mana ada lagi yang lebih baik daripada Nabi ajar? Tak ada. Abu Daud rahimahullah taala meriwayatkan Ubay bin Ka'ab telah menjadi imam kepada mereka, iaitu pada bulan Ramadan. Dan beliau telah membaca kunut pada separuh akhir pada bulan Ramadan. Jadi mazhab Syafi'i, kalau orang tanya kenapa Syafi'i baca setengah bulan Ramadan? Jawab dia kata Ubay dulu waktu Sayyidina Umar latih jadi imam sembahyang tarawih tu, dia baca setengah bulan Ramadan. Jadi ada sebagian ulama kata boleh jadi dia mesti tak setengah jalan tu. Tak mula daripada awal. Hadis yang hasan ni umum daripada awal. Wallahu a'lam. Jadi siapa terbukalah siapa nak baca daripada awal, ini doa yang baik. Kalau dia nak baca setengah ikut Ubay pun tak payah kita duduk berkerah lengan dalam masalah ni. Yang kita nak kerah lengan dengan siapa? Dengan orang tak sembahyang. Mana kita nak? Agenda besar kita ni nak berlawai, kalau nak benda-benda khilaf. Kalau duduk besar, jangan tak depan mata. Kalau nak tak depan mata kita ni, nak buat lagu mana? Anak buah kita tak sembahyang. Anak-anak mungkin kita tak sembahyang, nak jaga lagu mana? Ini hak berat. Tak bertanggungjawab, dia tanya tu nak bertanggungjawab, tak mampu. Tapi kena buat je lah. Kalau tanya kita boleh. Al-Hakim meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari rukuk pada sembahyang subuh di rakaat yang kedua. Ini tempat baca kunut. Baginda mengangkat kedua-dua tangannya sambil berdoa, Allahumma hdini fiman hadait sampai akhir. Maknanya nak bagi tahu dalam kunut ni kita boleh angkat tangan. Para ulama menyatakan bahawa sunat menambahkan pada kunut itu, falakal hamdu ala ma qadait nastaghfirukallahumma rabbana wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dia kata ini para ulama menambah. Mana tidak mari daripada riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis-hadis sahih yang menyebut tentang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas berdoa dan berzikir. Maknanya ambil riwayat umum. Lepas doa dan berzikir ni sunat kita diminta supaya berselawat. Mana lafaz kunutnya yang mari pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian diriwayat oleh Abu Daud cakap yang tadi. Yang ini tu istihsan daripada ulama kalau nak memperlengkapkan doa. Disunatkan mengangkat kedua tangan ketika membaca kunut dengan menghalakan kedua tapak tangan ke arah langit, mana akal. Alhamdulillah, jadi tamatlah kita perbincangan tentang sunat ab'ad. Insya-Allah taala kita akan sambung pula dalam sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni cukup banyak. Kita akan baca insya-Allah satu persatu dalam jalan-jalan kita yang akan datang.